Ya. Apa tu? Happy birthday siapa ni? Dah. Birthday Ika. Okay guys, so sekarang ni time untuk kita unboxing hadiah-hadiah yang tadi tu. Kita tengok apa yang dia suka, apa dia yang tak suka. Dalam ni hadiah dia guys. Hadiah engkau dalam ni. Lepas tu, nak buat apa sekarang ni? Unboxing. Unboxing lah. Tapi sebelum tu, hadiah ni kena buka dulu. Hadiah ni. Apa ni? Bukalah. Kan kawan-kawan nak tahu hadiah apa Ika punya happy birthday. Cameraman buat hal. Pandai unboxing tak? Lalu suka sangat tengok gambar unboxing. Unboxing je lah, tarik je. Apa dia tu? Tunjuk kat kamera. Apa dia tu? Lepas tu nak kena buat apa? Pakai. Pandai pun pakai lah. Tu korang nampak tak dia pakai sekarang? Macam mana? Okay? Okay. Approve? Approve. Berapa per 10? 100 per 10. Oh, 100 per 10. Okay, Mai. Birthday girl duduk. Kita continue dengan hadiah-hadiah yang tadi. Buka lah kau. Buka. Buka. Sabar. Buka. Tu. Tu dia hadiah dia guys. Hadiah. Ya. Buka lah sampai habis. Siapa ni warna? Pink. Siapa ni warna pink? Okay, satu dia dah buka. Seterusnya yang kedua kecil. Faster. Banyak ni. Pemadam kot. Tak tahu pemadam kot. Dia kata. Apa ada tu? Siapa ni lagi? Tadi siapa ni warna pink. Sekarang siapa ni warna yellow. So sekarang lagi. Pemadam. Betul ke pemadam? Tunjuklah sana. Pemadam. Suka tak pemadam ni warna kuning? Suka. Apa dia tu? Marker pink. Dia kata marker pen. Boleh lah tu. Lebih kurang lah sama macam highlighter. Nampak tak guys? Tu dah. Macam kita nak buka hadiah yang kelima. Kecil lagi ya. So ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi yang kecil kat tangan saya. Buka cepat-cepat. Besar menanti anda ya. Madam. Pemadam lagi kah? Janganlah kecil-kecil sangat. Koyak je. Lambatnya. 10 tahun kemudian. Pemadam. So tadi Ika dapat dua sharpener. Dua pemadam dengan lagi satu marker. Pen. Kali ni apa pula? Marker pen juga. Marker pen apa? Warna hijau. Warna hijau. Mai depan sikit. Kang. Tu kawan-kawan nak tengok. Malu pun. Tak tahu. Janganlah tengok kat bawah tu. So dia ada marker pen warna hijau pula. Okay, dia tak tahu lagi ada apa lagi. Buka lah. Dia tak tahu ada apa lagi. Apakah perasaan anda? Happy. Cakaplah kenapa? Kenapa dah banyak sangat ke apa ke? Okey je banyak macam tu marker pen? Okay. Okey? Pulak dah okey. Kenapa suka marker pen? Syukurlah nanti boleh buat jurnal. Nanti boleh buat apa? Jurnal. Journal. Korang aku dah cakap. Dia memang bukan je lah. Journal pula dah trend dia. Yellow. Yellow. Alright, mantap. Belon terbang lah. Sudah. Ya Allah. Woi, kuat angin. Cepat buka dia, woi. Baris warna Pink.
Pink. Suka tak? Suka? Kenapa suka? Dia ada gambar apa tu? Ada gambar Ada kurumi ke? Tak ada. Ni bukan kurumi lah. Bukan. Ni habis tu ni apa? Ada gambar. Dah lah. Ambil buka yang baru. Lagi. Ngeprank. Tadi pembaris. Sekarang ni apa? Pembaris juga. Pembaris juga. Warna apa? Kuning. Ada matahari. Tunjuk kat kamera. Ada matahari, bulan, bintang, love, apple, awan. Suka tak boleh buat jurnal lah nanti? Tak ada jurnal hang siap. Apa dia? Apa dia tu? Apa dia? Cepatlah. Rasa-rasa teka lah. Mana boleh buka dari tadi. Tapi tak teka-teka. Teka lah dulu. Pen. Okay, buka. Apa dia? Adakah itu pen? Itu apa? Apa ni? Pisau. Ya, pisau. Okay, continue. Ada lagi banyak lagi ni. 1, 2, 3. So. Okay. Minta apa? Agak-agak apa? Kotak dia macam ni. Apa dia tu? Anak. Arnab untuk apa? Siapa ni? Siapa nak? Buka. Dia betul lah guys. Suka tak? Suka. Siapa ni tu dia warna apa? Warna pink. Kenapa suka? Tunjuk kat kamera. Kamera tak nampak. Sebab ada bunga kat sini. Bunga je. Sebab tu je. Hai. Ni berapa per 10 tu? 9/10. 9 jam lagi. Teka dulu. Jangan buka saja. Apa dia? Dah tahu. Okey, tutup. Ika tutup mata tapi kau buat kelak. Ika tutup mata. Okey, buat kelak. Dekat sikit kamera. Okey. Pegang-pegang dulu. Rasa-rasa dulu. Apa dia? Kotak pensel. Ya, kotak pensel. Tapi tak tahu kotak pensel tu untuk yang mana. Untuk yang tadi ni lah. Untuk yang... Okay, nah. Bubuh satu-satu dalam tu. Pelan-pelan. Dip. Okay, nampak? Macam tu je pun. Okay dah, kita buat masuk dalam ni. Nanti guna. Okay. Apa ya guys? Kamu enggak teka lagi, enggak SMR lagi. Udah mau buka sih. Ya, dah jangan cakap pasal Indon dah. Teka lah, pegang-pegang. Kotak pensel. Kotak pensel. Okey, boleh buka. Dompet. Suka ke dompet? Suka. Kenapa suka? Sebab ada gambar kartun itik. Buka tengok dalam dia macam mana. Kawan-kawan nak tengok. Macam mana guna? Bagi tengok. Macam mana nak guna? Ada duit dalam ni. Macam mana nak bubur duit? Bubur je lah. Bubur? Buka benda ni. Benda ni tu apa dia? Dah buka. Zip. Ni. Kat dalam. Buka dia punya reben dulu. Satu-satu. Struggle. Susah tak? Tidak? Untuk buka hadiah tidak susah lah? Iya. Okey. Teruskan. Suka tak barang banyak-banyak macam ni? Suka. Nak buat apa nanti ni? Gunalah untuk sekolah. Untuk sekolah. Ni sama geng dengan? Dompet. Lagi? Ingat tak lagi? Ada apa lagi yang sama geng dengan dia? Siapa nak? Lagi? Pemadam? Tak ada. Ada tak? Lagi? Pembaris. Kawan dia. Okay, lagi buka. Sini ikut bahasa apa baik kak? Sampah. Astaga. Kenapa astaga? Okey. Bahagia tak astaga? Tahu pun. Nak sangat ada banyak ambil kau.
Ambil. Saya suka. Pensel lagi. Saya suka. Pensel lagi. Pensel lagi. Okay, susun je kat depan tu. Pensel. Tu maksudnya Ika kena buat apa dengan pensel ni? Guna. Kenapa guna je dia? Kena banyak tu. Les. Banyak lu. Kes. Banyak tu. Les. Banyak cakap. Jangan lagi sikit-sikit. Buka besar-besar terus. Apa dia kau itu? Buku. Buku tu kecil kan? Tu je hang. Tu siapa dia? Koromi ke tak Koromi? Tunjukkan tu. Ini buku My Melody. My Melody. Bukan Koromi. Susah nak sebut lah. Kami satu lagi. Bukan Koromi ke? Bukan. Kan kita tak bawah. Buka lagi. Pilihlah yang mana pula. Yang ni lah yang kecil. Okay. Oh. Deng. Apa tu? My Melody. My Melody. Nak buka mana? Buka telinga. Bubek. Hello. Apa Letak tu? pensel. Best tak? Oi. Kenapa hang pegang lagu tu? Kenapa pegang lagu tu? Sebab ada bulu. Sebab ada bulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teka dulu. Goncang-goncang dulu. Jangan kuat sangat lagi. Apa dia? Cubit hidung. Enggak. Lepas tu? Enggak, cubit stiker. Cubit apa? Stiker. Cubit stiker bubuh kat mana? Bubuh kat muka? Kat buku lah. Kat buku jadi? Jurnal. Jurnal. Pokoknya kamu bercakap Indonesia. Ya. Kamu kawannya Indonesia. Ya. Kamu suka Indonesia? Ya. Ya, pokoknya subscribe. Pokoknya subscribe. Lagi? Dan like. Dan like katanya guys. Lagi dek. Wish. Apa itu? Stiker. Dia tu nak minat stiker tak payah apa-apa. Suka. Sayang kau tak? Sayang. Tipu pun. Sayang. Tak nangis pun. Sayang. Dia letak kat situ. Letak kat stiker tu lah. Macam tu guys. Dia nak buat stiker kitchen katanya. Lagi? Apa lagi? Lego. Lego apa macam tu? Tunjuk Lego. Susah je buat macam ni. Susah je buat macam ni? Kenapa susah je? Sebab biasa dah buat. Biasa dah buat? Siapa biasa buat? Bukan lah. Lain. Tak biasa. Biasa buat macam ni dah. Yang ni dah kau biasa punya buat lain dah. Kan? Biar aku. Tak. Sabarin dong. Bentar. Rasa-rasa dulu. Buku. Yakinkah kamu? Yakin. Masa jawapanmu tamat? Yes. Tutup? Yes. Okey, silakan. Oh. Bella. Nak bawa. Jangan tiup balon tu. Tunjuk kat kawan-kawan. Okey, teruskan. Ya. Kosong. Kalau kosong tu nak kena buat apa? Nak kena buat apa? Bubur lah yang Cari balik mana kawan dia. Abang masuk sekarang. Lagi lah. Sekarang. Lagi. Sekarang ada kata lagi buka yang lagi 3 tu. Yang 3 tu kau ambil nanti. Pelan-pelan. Pokoknya Tak bisa. enggak bisa. Ini bukanya tarik di sini. Sama anjing. Pak. Ada anjing pula guys. Hei ya Allah. Buka hai dah gorong. Cepat ikat teruskan. Dah siap. Dah siap. Masukkan dalam. Kau tak ada warna.
Selalu kena buat macam tu lah. Nanti simpan barang elok-elok. Supaya tak? Besar. Supaya tak rosak dengan tahi. Lah. Pandai. Kali tu. Tak ada susuk. Ni. Dia punya tak tarik dulu. Tolak balik. Masukkan. Duduk, Ika duduk. Yes. Apa dia? 3 capybara. 3 apa? Capybara. Sekali lagi. Capybara. Tahu tak capybara ni apa? Babi air. Kenapa kamu suka? Yelah sebab muka dia comel. Comel kamu kata. Ini warna kuning lagi guys. Warna kuning lagi guys. Kat. Oh, intai pula mana boleh. Tak tahu. Buka. Stiker lagi. Hang rasa dah. Saja. Yeah. Biar. Nak sangat kan? Apa tu? Stiker capybara. Lepas ni ikat habis kat muka hang tau. Lekat kat mana ni? Buku lah. Banyak kan suka. Kapibara. Aku sini. Tunjuk kat kamera dua-dua tu sekali dengan muka Ika. Senyum lah. Gelak lah. Tunjuk sikit sini sana situ. Apa yang hati lagu tu? Ada yang terakhir. Agak-agak apakah itu? Botol air. Botol air. Adakah jawapan anda betul? Atau tidak? Teruskan. Basah lah. Teruskan. Apa tu? Yeah. Apa dia? Sampai tak nak cakap dah. Tak tahu. Suka ke? Nak buat apa? Spray tangan. Spray muka. Ada apa kat situ? Beritahu lah kat kawan-kawan. Ada stiker. Stiker apa lagi? Capybara lagi. Suka lah. Suka. Tahu apa? Okay guys. So itulah the end of our punya unboxing. Hadiah. Muka kena senyum. Muka atau? Muka atau? Tak tahu. Ada senyum lah. Tak tahu pula. Tengok situ, tengok kamera. Janganlah malu-malu. Bye-bye sikit. Birthday girl. Birthday girl kena? Happy. Bye-bye. Cakap apa? Thank you. Thank you dekat kawan-kawan. Cakap. Thank you kawan-kawan sebab tengok. Thank you kawan-kawan sebab tengok. Tengok apa? Tengok Ika. Tengok channel kakak saya. Tengok channel kakak saya. Jangan lupa. Jangan lupa like and subscribe. Bye. Bye. Jumpa lagi.